ada negeri yang masuk Islam tidak dengan perang. Antaranya ialah alam Melayu kita, Nusantara. Nusantara ni masuk Islam tidak dengan peperangan, dengan perniagaan. Hanya sedikit-sedikit saja perang, tak banyak. Perang pun belum penjajah, perang sikit saja. Penentangan. Zaman penjajah, perang lawan penjajah. Apa yang menarik, Islam berkembang zaman penjajah. Mengatasi misioneri Kristian. Ini perkara sangat menarik. Kita kena sedar. Ini kehebatan Islam. Islam telah melaksanakan pemerintahan yang bijaksana. Yang langsung oleh Nabi SAW. Yang Nabi teruskan. Khulafaur Rasyidin teruskan. Di mana apa yang menarik, walaupun ulama-ulama yang berdakwah di zaman kemudian, Islam masuk, walaupun tak ada tarikh yang tepat oleh ahli-ahli sejarah. Ahli sejarah tak boleh menentukan tarikh tepat bilakah kedatangan Islam di alam Melayu ini. Kerana banyak dicuri oleh penjajah, bahan-bahannya dilupa, tak diketahui, tak dicatat. Yang ada ialah tulisan-tulisan, warisan tulisan. Dipahak pada batu-batu nisan dan sebagainya. Batu nisan di sebelah Sumatera. Batu nisan di Kedah. Abad yang ke-9 Hijrah. Abad yang dulu lagi. Kemudian batu bersurat di Terengganu abad ke-13. Keserangan Islam di Melaka ke-14. Datang Islam ni. Yang ada tulisan-tulisan catatan sejarah yang dipahat pada batu. Tulisan pada belulang. Tulisan Jawi. Perubahan tulisan Jawi tak boleh berlaku dengan cepat. Kalau masuk Islam, tahu Jawi, tulis Jawi huruf hara selalu. Mesti Islam datang, memakan masa. Menunjukkan Islam lebih awal daripada itu lagi datang ke sini. Datang ke sini. Apa yang menarik, yang perlu jadi iktibar kepada kita di zaman ini, ialah ulama-ulama yang bawa Islam ni khilaf pendapat. Ada mengatakan dari China. Ada mengatakan dari Hadramaut Yaman. Ada mengatakan dari Gujarat India. Macam-macam. Khilaf. Ada sejarah. Ada datang dari Parsi. Datang. Mereka macam-macam mazhab yang datang ke sini. Macam-macam mazhab. Yang dari selatan Yaman. Yang dari Gujarat India, mazhab Syafi'i. Yang dari Iran, sebahagian Yaman, mazhab Syiah. Yang dari China, mazhab Hanafi. Tapi Asia Tenggara dipenuhi oleh orang mazhab Syafi'i. Ini. Tak macam begitu. Dan pengaruh-pengaruh mazhab ini masih ada. Mazhab tak diamal. Pengaruh masih ada. Contohnya pengaruh Syiah. Di negeri kita ni ada Tongkat Ali, ada Kacik Fatimah, macam-macam. Sayyidina Ali pun tak kenal. Siti Fatimah tak kenal Kacik Fatimah ni. Kena menyanjung Ali dan Fatimah. Pandangan Syiah. Tapi tak ikut Syiah. Sebahagian wirid yang dibaca oleh orang kita adalah wirid Zaidiyah. Bukan mazhab Syafi'i. Pengaruh Syiah tu ada. Ini ada. Ada. Menunjukkan bahawa khilaf mazhab tak memecahkan ulama-ulama.